السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال القصة من صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berhanu sama-sama yang dihormati telinga anda kita rasa sedikit tokai okey. Saya nak sampai dari solat kira ada pokil daripada Kasa yang datang 2 minggu yang lepas datang ke negara kita untuk berkongsi berkaitan dengan kerja terkini pada di situ. Ini aku di Gaza sekarang dan bernama company sedikit. Saya ganggukan salah. Ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah keizinan untuk berkongsi pengalaman berkenaan saya dulu bekas pensyarah UIA. Saya kenal ada UIA hampir 20 tahun dan dalam dua bidang saya ada medical engineering dan juga bidang agama dari bidang. Dan pernah juga saya mengajar di Universiti Melayu Sepejang. Dan selepas itu pada tahun 2010 saya telah berhenti daripada UIA. Pada masa itu kalau tuan-tuan masih ingat ada satu projek kemanusiaan Flotilla yang kita namakan misi kemanusiaan Flotilla Nabi Bangmara, yang mana 11 kapal berlayar dari daripada Istanbul dan menuju ke Antalya. Antalya ni di Turki dan kemudian menuju ke Gaza. Pertama kali dalam sejarah kita kata 40 negara bergabung bersama dengan 400 NGO besar seluruh dunia. Kalau di Malaysia ni kita ada 12 NGO besar mewakili negara kita, dan Allah mengamanahkan masa saya untuk memimpin pasukan tersebut. Kami bergerak dari Istanbul kemudian pergi ke selatan Turki, Antalya, dan selanjutnya pergi ke Gaza. Jadi pada masa itu pertama kalilah satu dunia berkumpul. Yang kita dengar sekarang ni yang sumut Flotilla tu selepas ni yang pertama yang kata yang memula ni. Jadi Allah izin pada ketika itu kami berlayar dan saya terpaksa lepaskan jawatan pensyarah saya kerana untuk pilihan negara terlalu susah untuk akita kerajaan kita kata cuti susah. Lepas terpaksa saya keluar situ dan kami berlayar saya secara positif. So dalam pelayaran itu kita kata lebih daripada 400 NGO maknanya dan semua jenis manusia dia. Kalau dari tempat kita ni saya sempat panggil kawan-kawan dari Indonesia. Jadi Malaysia dan Indonesia. Yang dari Thailand, dari kita kata Filipina dan Brunei sempat maksudnya suntuk. Dan kami pergi sana dari pasukan Nusantara tu di Bekwam 12 Malaysia, 12 kita Malaysia, 20 kapal. Yang mana di dalamnya ada bokor. Kalau dari Malaysia kita ada 2 orang bokor perubatan yang di atas kapal, dan juga kita ada wartawan dan lain sebagainya. Jadi dipendekkan cerita, alhamdulillah yang pelayaran itu cukup baik, baik dan bagus, berjalan dengan lancar. Di Istanbul kita lepaskan kapal berlayar dan sampai di Antalya kita naik membawa penumpang pula sampai di pelabuhan di selatan Turki pada posisi itu. Dan kita lihat
bagaimana sambutan daripada seluruh dunia luar biasa. Kecuali Israel. Rejim Israel, dia telah memberi amaran. Dia kata, siapa yang naik kapal, yang pergi ke Gaza, maka dia bagi amaran, kami akan kepung, kami akan tembak. Dan kami akan tangkap. Tapi sebenarnya, dia cakap tu, macam kita kata biasalah, Israel. Sebab dia tidak ada kuasa. Dia tidak ada jurisdiction. Dia kata tak ada kuasa untuk menahan mana-mana kapal yang nak masuk dari laut antarabangsa memasuki pelabuhan di Palestin. Itu bukan lebih tepat. Jadi pada masa itulah tuan-tuan dan puan, pengalaman kita yang pertama lah. Saya ingat Datuk Seri Najib masa itu Perdana Menteri, dia mengeluarkan satu kenyataan di Parlimen pada masa itu ketika selepas kami balik. Dia kata peristiwa ini adalah pertama kali rakyat Malaysia berdepan dengan rejim Zionis Israel. Dan pertama kali dalam sejarah, dalam berdepan itu, kita telah diserang dan kita telah ditangkap dengan ada yang dibunuh, yang mati. Dan pertama kali lah kita kata kita telah menyatakan, kita kata pendirian negara kita ini, bahawa kita tidak akan bersama-sama dengan rejim Zionis. Macam mana yang Al-Quran pun menggambarkan pada kita sebenarnya. Dan dalam suratul Maidah Allah Taala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa asyaddan nas, manusia yang paling dahsyat, yang paling kuat permusuhannya. Adawatan lil ladzina amanu, musuh kepada orang beriman. Jadi beriman ni bukan musuh orang Islam saja. Siapa-siapa yang beriman, dia ada musuh. Ada yang paling bermusuh. Iaitu al-Yahud wal-ladzina asyraku, al-Yahudi, iaitu Zionis. Dan juga orang yang mensyirikkan Allah. Yang mensyirikkan. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa kita ni buat baik, kita nak baik, nak jadi baik, tapi akan adalah musuh. Musuh tu yang paling jahat tu lah, Zionis. Maka pada masa itu kami telah pergi dan kita memang sungguh-sungguh berhadapan dengan mereka. Jadi dipendekkan cerita, akhirnya dalam pelayaran itu yang sepatutnya mengambil masa 15 jam. Daripada Antalya tu nak pergi ke Gaza, 15 jam hari patutnya. Tak lama sangat. Tetapi ia telah menjadi 3 hari. 3 hari. Di mana dalam perjalanan itu macam-macam perkara berlaku. Banyak kapal-kapal yang sepatutnya sampai, tak sampai. Jadi kami telah menunggu di lautan Mediterranean pada masa itu, di tengah-tengah laut dah. Jauh. Di atas daripada Greece, kalau kita nampak peta itu, ada pulau Greece. Di atas Greece mana jauh. Jadi kami menunggulah kapal-kapal untuk sampai dan berkumpul. Dan akhirnya satu kapal tak sampai-sampai pada masa itu. Itu kapal yang dibeli oleh Malaysia. Beli oleh Malaysia. Jadi kami tak naik kapal tu. Kapal tu naik dari NGO, dari island. Dari air. Jadi di pendekkan cerita kami terus juga berjalan. Dan akhirnya Allah izin lebih kurang 73 batu nautika. 73 batu nautika daripada pantai. Maknanya di laut antarabangsa. Tiba-tiba kami tengok pada pukul 11 malam 30 hari bulan, kami melihat pada masa itu ada 2 kapal selam nuklear di bawah dan ada 4 kapal polar mengepung daripada jauh. Tak nampak tapi ada kapten nampak lah. Ada 2 kapal selam bawah, kemudian ada 4 kapal, ada 3 kapal urak Israel. Dan kemudian ada lebih daripada 30 kapal-kapal Zodiac dipanggil. Zodiac ni maknanya kapal laju yang dibawa oleh komando. Satu kapal muat lebih kurang 10 hingga 15 komando bersama dengan anjing. Inilah pekor anjing. Jadi bila kami dapat tahu yang itu,
Sebelum tu pentangnya itu masa tu pukul 10 lebih malam. Pentang tu berkumpul. Kita lepas solat asar berkumpul semua dan kemudian seorang ketua daripada rombongan itu namanya Bulan. Bulan Yidri orang Turki. Dia ni panggil semua duduk masa buat pekat Islam. Ada lebih kurang 25% orang pekat Islam dan atas kapal. Dia kata kita dapat tahu bahawa satu batalion tentera laut dalam perjalanan menuju ke arah kita. Jadi tentera itu ada komando. Komando dipanggil Shatit 13, Shatit 13. Shatit 13 ni komando paling kejam lah kalau kat sebenarnya ni. Dia boleh darat, dia boleh udara, dia boleh laut, tiga-tiga tu. Jadi dalam perjalanan menuju kepada kita. Jadi tanya Bulan Yidrib pada masa itu, dia kata, adakah kan kita nak patah balik sebab nak bertembung dengan komando? Kita ni kira tak ada apa-apa. Nak bertembung dengan komando, nak patah balik ke? Semua senyap, tak ada orang teriak. Sehinggalah seorang tua dan Abdullah Nashwan nama dia dari Jordan. Dia merupakan seorang Arab Palestin tapi dah tinggal kat Jordan lama. Jadi dia angkat tangan, dia kata kita pergi. Kita pergi ya. Jadi kata Bulan Yidrib, dia kata aku malu. Yang pertama, aku malu pada Allah. Baru dengar komando nak datang, kita dah patah. Aku malu ke Allah. Allah panggil aku macul. Allah panggil aku pengecut. Kata Bulan Yidrib. Jadi keturunan Salahuddin Al-Ayyubi, foolish. Kemudian aku lagi malu. Apabila anak-anak di Gaza yang pada masa itu mereka bersusun tunggu kapal datang sepanjang 40 km. Pantai Gaza lebih kurang 40 km. Mereka duduk ke tepi pantai tunggu kapal. Tiba-tiba kapal patah balik ke Turki sebab kau dengar komando nak kata. Jadi Bulan Yidrib kata aku malu. Maka Abdul Nashwan tadi tu angkat tangan, dia kata kita pergi teruskan. Semua orang yang Islam takbir Allah Akbar. Ya Allah, kan Islam pun angkat tangan sini. Semualah. Jadi tuan-tuan dan puan, lepas daripada itu saya ni pakai oleh Bulan Yidrib dan jangan puasa. Sebab saya mewakili sebelah Asia Tenggara ni. Dia kata siapa di kalangan kamu ni yang ada silat pertahanan diri apa-apa. Jadi kalau ada, kita minta lapor di that's it. Dia kata kalau apa-apa tu kalau orang pada silat tu depan. Saya tak tahu kalau ke sini ada pada silat ataupun di taekwondo ke. Jadi saya pun pergilah balik tu lupa dengan kawan-kawan kita lah Indonesia, Malaysia kumpul semua. Kita membagi taklimat sikit. Kemudian dia sebut siapa yang tak ada silat. Semua senyap. Seorang pun tak cakap apa-apa. Lalas saya pun patah balik dia sebut dari Malaysia, dari Indonesia, dari Nusa Tenggara, seorang tak ada silat. Yang ada silat langkah 1000. Jadi silat langkah sedikit tak boleh pakai lah kita. Saya tahu langkah sini banyak pahlawan ni kawasan kilau. Jadi dipendekkan cerita, akhirnya pada malam itu kami nampak kapal itu dan mengepung kami lah pada masa itu. Dan kita tengok, tapi mata tak nampak, tapi radar kapten lah. Dipendekkan cerita, selepas solat subuh, setelah solat subuh, saya ingat bikin masuk rakaat yang pertama, sudah masuk rakaat kedua. Tiba-tiba datang kapal daripada tepi, keliling, depan, belakang, dan tepi kiri kanan, depan, belakang, kepung kapal. Datang, pakaian kalau kita pernah tengok komando Israel dari topi dulu. Tutup ke semua, pakai cermin mata hitam. Tapi cermin mata kita nampak hitam, tapi dia boleh nampak. Kemudian lengkap oleh jaket dia, full daripada dia. Setiap seli dia tu ada guard, ada penaan nakis.
Kemudian untuk dekat dia, dia watak dulu. Datang terus dia. Datang terus dia. Jadi antara yang awal kena orang Malaysia. Orang Malaysia yang awal kena. Saya ingat hari bila kami nampak kapal datang, kami duduk dekat bahagian tingkat 2 atasi. Kami nampak kapal bot datang, baju dengan berdiri di Selaid. Kemudian askar berdiri kan. Kawan-kawan kata apa? Gerak khas datang, gerak khas. Jadi kita ingat gerak khas ni bagus lah kan. Ni gerak khas Israel kan. Terus ni kena sebiji dekat kepala. Halim Ridwan nama dia. Abdul Halim Ridwan pusing ke. Kena kat kepala dia. Seorang pula kena kat belakang. Aku kena. Aku sakit, aku kena. Lepas tu tolong. Cuma tu ada sepanjang tembak. Lepas tu tengok tak ada lah. Kita kebal sebenarnya kita kebal. Rupanya bukan kebal. Diri putih, peluru hitam tu dia tembak dengan peluru kita. Jadi sakit tapi tak tembus. Peluru hitam tadi pak. Jadi bila kita dapat tadi tu, kita tengok, mula nak pergi. Situ bukan. Saya pun kata kepada kawan-kawan kita Malaysia, Jordan dengan ada satu lagi Yaman. Kami tiga negara ni satu kumpulan, satu tempat lah. Jadi saya bila kabar dia, Kabir, Allah Akbar. Ini saya nak sebut tu apa. Setiap kali kita takbir, Allah Akbar, bot Yahudi ni jauh, takut. Waktu saya berdekat dengan dia, Yahudi takut dengan takbir. Setan lari. Saya juga buat. Takbir, Allah Akbar, dia tembak. Tapi tak kena. Jadi dia sebut kat sini, makin tembak dan datang helikopter atas. Helikopter ni senang. Nak bunyi lah juga tapi tak kuat sangat. Kemudian rupanya ada sniper keras. Kalau helikopter dia bertembak di atas, tembak dan kena, zaman kena lah, ada lebih kurang 50 lebih nak ingat dekat 60 dekat bahagian atas sekali tempat helikopter mendarat pun dia tembak semua pada dia. Dan saya ingat saya tengok bahagian atas naik atas sekali tempat kapal darat mula mengalir daripada atas. Jadi rupanya peluru yang ikut dalam tu peluru yang illegal, yang salah. Dia bagi peluru tu bila tembak kita kena dekat kita pada tulang malam tu. Jadi menyebabkan tulang kita dia pecah. Jadi bukan luka tapi pecah macam nak tercabut. Sebelah saya namanya Ofiato daripada Indonesian. So accountant pada masa itu duduk sebelah saya. Saya pegang pos bombol nak tembak. Tapi saya pun ambil pos tu barbecue duit lah. Saya nak ambil yang ada dekat kami masa tu tentang bawa itu yang ada. Itulah yang kami guna nak buat balik. Dia pegang ke dia hos, sniper tembak di minit. Tembak kanan dia terus pedang itu. Dia pegang pegang tutup supaya dalam tak bancai. Balik ke belakang, saya pun tengok memang darah turun. Dalam bancuk kuat dari tekan macam itu. Sebab kalau tak pegang, tangan dia boleh kepungai dia boleh pecah. Dia peluru itu. Pegang, bawa saudara. Jadi kami duduk di dalam miskin, ambil oni, jadi sniper tak boleh tembak. Lepas tu saya mula nampak laser. Kan ada macam laser warna merah warna putih. Laser kita nak cari orang untuk ditembak. Kawan-kawan ditembak, mereka menembak bukan sekadar nak cederakan, walaupun dia tahu di jiwa tak ada apa-apa, senjata tak ada apa. Tapi dia tembak untuk bunuh. Kenapa? Kerana kawan-kawan yang meninggal tu semua kena tepat dia. Kat Alko tembak, kat Alko tembak dekat antara dua kening, tembak dekat tidur, masuk tembus. Jadi memang shoot to kill. Ini kita kata shoot to kill, tembak untuk nak bunuh lah. Ini kata Israel ni. Padahal kita tak ada senjata pun. Yang tak ada nak balas sebab apa tak ada. Malahan atas kapal kapten
dan juga kru engineer mereka dibenarkan bawa senjata untuk pertahankan kapal daripada London. Tapi mereka pun tak bawa senjata, tak bawa. Sebab dia tahu kita tak nak ada tuduhan-tuduhan apa. Jadi maknanya tak ada satu pun senjata api tak ada. Tapi mereka tembak. Dan dipendekkan cerita, dalam masa saya ingat tak sampai 15 minit, 80 orang yang ditembak cedera parah, darah mula turun daripada atas mengalir ke bawah, dan makin lama makin ramai kena tembak tadi, sehingga kan bila dia susun ke bawah, mulalah kita nampak kawan-kawan kita yang syahid yang kena tembak tadi. 9 orang syahid ya sekarang. 9 orang. Satu orang dia tembak daripada jarak dekat, tembus balik ni, tembak kepala dia ghost, terus jatuh koma selama 2 tahun dia akhirnya menikah. Jadi totalnya 10 orang. Jadi dipendekkan cerita tu lah, pertama kali kita mana pernah berdepan dengan suasana yang macam itu, kan? Refer lagi nak ya. Tapi Allah izin, istilah tembak memang kita kata syrik ke kiri. Akhirnya lebih kurang 3 jam. Maknanya dia bergerak 5.30 sampai pukul 4.30. 5, 6, 7. Kabar. Daripada pukul 4.30, 5.30, 7, 3 jam. Kami disemai, akhirnya dah cuak. Lepas subuh dah. Pada masa tu, Israel mula, komando boleh naik atas. Dan kemudian dia bila menaan lah. Sebab kapten dah beritahu kepada orang yang tembak ada itu, tolong jangan tembak, kami tidak ada senjata, kami NGO, kami hanya bawa makanan, perubatan, barang-barang pendidikan, barang hospital, kami bawa tu, tak ada apa-apa, tolong jangan tembak, kami tak lawan. Dah ramai sana dah kena tembak, dah 80 lebih masa tu, 9 orang dah syahid masa tu. Jadi akhirnya mereka turun bila dah terang ni, matahari dah terang, turun, maka mereka masuk, maka bermurid episod menangkap. Jadi kami arahan daripada ketua, jangan lawan. Sebab kita tak tunjukkan kita tinggi nak lawan, kena lawan dah mati dah. Tapi jangan lawan. Jadi kita duduk. Tapi dia datang dengan anjing dia datang dengan senjata dia datang pukul, datang semua. Kita tak lawan nombor 1. Saya kena ketuk kepala saya masa tu dengan M60 ke M35 ketuk. Saya memiliki mata terperanting jauh. Mata dia dah nampak masa tu. Jadi kita duduk. Baik. Dipendekkan cerita, akhirnya sampai dah. Kapal kedaratan. Sampai kedaratan ke pelabuhan. Jalan dalam ambil masa 5 jam. Sebab kapal tu slow. Banyak peristiwa berlaku dalam serangan tadi, tapi masa ni. Saya cuma nak sebut sini, akhirnya kami pun masuk dalam penjara. Dipenjarakan lah. Dalam penjara pada masa itu, sebahagian daripada kami masa itu, dimasukkan dalam penjara fas. Disyakti sebagai dituduh lah macam-macam tuduhan. Contohnya, cameraman Asro Awani. Asro Awani ni cameraman tu, dia ditangkap sebab dia bawa kamera. Jadi orang komando itu dia bawa tembak. Dia kena masuk penjara lain kerana soal siasat sebenarnya. Khalid Ridwan yang kena tembak keluarga tu tak mati. Dia pun kena masuk tempat main ni lah. Sebab dia punya kepala macam tu botak. Tapi kat pasport dia berapa banyak. Jadi ni mesti spy dia kena takari. Tapi akhirnya semua lepas. Tak ada salah apa kok. Malahan ketika saya dah bawa ke immigration Israel tu, dia tengok pasport Malaysia lah. Kat pasport Malaysia kan ada tulis boleh pergi semua tempat kecuali Israel. Jadi dia kata, kamu ni masuk Israel ni, kamu balik kena gantung ni. Saya kata, semua orang tahulah kamu lah yang menjadi lanut yang rompak kami abad. Jadi nak ceritakan sini, akhirnya masuk dalam KLF. Maka terputuslah perhubungan dengan dunia luar seperti saya.
Jadi saya nak ambil manfaat kat sini. Kita speak suasana dalam perjalanan dulu tu. Yang kena pukul, kita pukul lah. Yang kena seksa, kita seksa lah. Yang kena biar, kena biar lah. Ini macam-macam. Jadi, masa tu, saya dah bersama seorang sahabat, Ustaz Khalfani yang dia dari Pulau Pinang. Duduk sebelah kami berdua. Dia tu ada kencing manis kronik pada masa tu. Dan nanti dia tak nampak. Dan dia nampak cepokan dah tak boleh. Saya pula pada masa tu, duduk dalam keadaan diam ni lah, tak ada buat-buat. Saya nak sebut kat saya, tuan-tuan, doktor. Pada masa tu lah, kita mula teringat Malaysia. Masa dah duduk dalam bilik sel, teringat Malaysia. Tengok anak penangis. Masa saya atas kapal, anak saya call Malaysia. Anak saya kata, Abah bila nak balik? Abah bila nak balik? Dan kata, bila Nuha dah demam. Nuha demam ni bila nak balik? Teringat. Semua tu kata tu teringat. Teringat kawan-kawan, teringat kerja, teringat macam-macam lah. Teringat semua. Jadi teringat dia jadi sebab. Dia jadi sedih. Kenapa hati kita boleh teringat? Semua tu. Jadi saya nak minta tuan-tuan, puan-puan dua bayangkan. Dan dalam masa satu saat, kita teringat keluarga kita, teringat semua. Tapi dah tak ada. Macam tu kat kampung saya lah, kat Muar tu, total ada satu kebakaran berlaku. Satu family meninggal dunia. Kecuali seorang kat luar. Semua nak sampaikan tak boleh sebab kita kata pintu ada grill, ada apa semua tak boleh nak pecah, tak boleh. Bomba pula tak sampai-sampai. Jadi rumah terbakar habis. Dengar menjerit, dengar minta tolong, tapi luar nak tolong tak boleh, dalam keluar tak boleh, luar masuk. Begitulah tuan. Kalau kita kehilangan keluarga kita, ada seorang pelajar saya, pelajar di UAE, tengah mengajar, tiba-tiba dia menjerit, gitu lah. Waktu macam hisap, kita pun terkejut kan. Ambil dia belakang, bagi nama air, seorang pelajar perempuan. Lepas tu, tanya dia kenapa. Dia kata dia minta maaf. Dia ni masih kecil-kecil dulu. Dia pernah pergi dengan keluarga dia cuti-cuti. Dia cuti-cuti Malaysia ni. Tiba-tiba Allah dia accident. Dalam accident dia semua berigat. Bapa dia, mak dia, akak dia, bapa, semua meninggal. Dia je seorang kat meninggal. Masa tu dia kecil lagi. Dia kata. Dia terselit kat bawah tu. Dia kata dia nampak. Bapa dia kena gemuk semua. Dia nampak. Berapa dia tu. Jadi dia kata setiap kali dia teringat kejadian accident tu, dia akan menjerit. Ini contoh. Contoh yang mana kita kalau kehilangan, hati kita akan kita kata emosi. Jadi itulah berlaku pada saya dalam sel tu, dalam penjara tu. Boleh teringat kejadian Malaysia tu, hati sedihnya. Teringat kalau penjara kat Kajang, hari raya boleh lagi makan kemat. Kalau kat Israel, siapa nak hantar makan kemat? Tak ada. Jadi masa tu terputus. Jadi sebab sedih. Sehingga akhirnya saya tak tahan. Saya pun pergi masuk dalam bandar dia, ambil semayang. Kemudian saya pun solat buat. Ini tuan-tuan, pengalaman sedikit saya nak kongsi. Dalam sujud tu menangis. Sebenarnya bila takbir tu dah menangis lah. Dan Allahu Akbar, dah mata dah kali ni. Menangis lah. Pakai sujud tas. Saya ingat pasal tu. Ya Allah, sungguh-sungguh Engkau dah ambil semua keluarga aku. Semua anak aku. Semua. Apa yang ada pada aku, Kau dah ambil dah ya Allah. Aku je masih hadiri. Saya cakap kepada Allah. Masa tu hati saya, dan dalam hati saya sepuk. Ya Allah, Kau ambil semua dah. Aku tak ada apa-apa dah ya Allah. Lepas tu saya kata apa? Saya kata, Ya Allah, aku sabar. Ya Allah, aku sabar. Ya aku reda. Ya Allah, aku reda. Tuan-tuan, rupa-rupa je. Bila kita boleh pujuk hati kita. Sabar. Allah yang berkuasa. Aku tak berkuasa. Allah yang menentukan.
aku bukanlah yang menentukan, aku ni hamba. Kita rasa, kita kosongkan diri kita. Kosongkan hati kita dah. Ya Allah, aku sabar, aku redha. Di situlah rupanya. Bila kita hanya ambil Allah dalam hidup kita, tinggalkan dunia dalam hati kita. Dunia dekat sini tak apa, boleh fikir. Dunia kat tangan tak apa, boleh guna, boleh buat. Tapi jangan dalam hati. Kalau dalam hati ni, memang kita tak boleh. Tak akan boleh. Sebab tu ada orang, Allah izin, ada masalah. Bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Sebab hati dah tertahan. Hati dah terputus daripada Allah. Terputus. Jadi saya rasa masa tu, saya rasa sangat. Saya kata, Ya Allah, aku serap ke apa ya. Aku kosongkan, hati dikosongkan daripada dunia saja. Kosongkan daripada dunia. Barulah saya rasa lebih. Saya rasa kuat. Saya rasa sabar. Saya rasa tenang. Rasa tenang. Penjara yang sempit tu jadi rasa luas. Penjara yang sempit dia masa luas. Hilang. Kita rasa setim kita. Inilah sebabnya Allah uji kita dengan dunia pada hari ini. Tapi kita tak boleh lepaskan kehilangan tadi itu daripada hati kita. Sehingga akhirnya kita pun selik, trauma, stres, tertekan. Akhirnya sampai orang yang tak ada iman langsung tadi bunuh diri. Banyak cerita. Kalau orang Melayu, anak muda mati sebab putus cinta. Kalau orang bukan Islam, mati sebab mungkin dia tak capai apa dia nak capai. Baik. Jadi, bila orang ada dalam suasana itu, barulah bila habis solat tu, air mata masih ada, tapi hati nak rasa tenang. Saya nak sebutkan tuan-tuan, ada seorang kawan daripada Pakistan. Masa kami tengah beratur, kena masuk penjara, tengah beratur. Dia tanya dengan warden penjara. Dia kata, how long and will you hold us? Berapa lama kau nak tahan kami ni? Kami mana ada sahab, tak ada sahab tu. Kamu yang tangkap kami dekat laut antarabangsa. Tak kami masuk bisa ke apa nak ada. Kau yang beritakan kami. Apa salah kami? Maka dia kata, bos. Dia kata, minimum. Dia kata, minimum 6 bulan. 6 bulan dia kata, budak penjara saya. Minimal tu. Kamu akan didakwa masuk mahkamah sebagainya. Pensah. Yang Pakistan tu pensah. Pada kena hak attack ko. Ini tak tuan. Pada masa ini sedikitlah. Banyak lagi sebenarnya cerita ni. Pengalaman tak? Kalau mungkin ada masa kita boleh sambung. Nak sambung. Ke sini tuan-tuan. Allah tolong. Siapa yang tolong agama Allah ni. Allah tolong. Saya bagi satu cerita last. Sebelum kita tutup. Ketika kami diserang, masuk dalam penjara dan kemudian selepas tu kami ditangkap. Jadi ada yang cenderung parah. Dari seorang ni Mahmud nama dia. Dia kena tembak dekat tangan lebih kurang saya nak 9 butir lu. Tangan ni macam hancur. Tapi dia hidup lagi. Dia orang antara yang paling paras lah. Jadi dia kena tembak. Dia kata, dia antara yang orang keluar last daripada penjara. Kami dah keluar. Satu dunia dah bangkit. Kalau ingat masa tu lah, satu dunia dah bangkit. Malaysia pun bangkit. Soalnya rakyat semua dah tunjukkan pensokongan tadi. Dah terpaksa dikeluarkan. Sebab Erdogan bagi amaran. Dia kata kalau kamu tak lepaskan tawanan-tawanan itu dalam masa 48 jam, kami akan serang. Turki akan serang. Itu amaran Erdogan. Masa itu dia Prime Minister pada ketika. Amaran Presiden Turki, Abdullah Gül. Abdullah Gül ni Presiden Turki. Dia kata apa? Wahai Netanyahu, kami ada satu drone yang khas untuk ubah kamu. Drone ni bersama dengan berapa kilo dia ada CN bom lah bom. Kami akan hantar drone tu untuk rumah kamu sahaja. Bukan orang lain. Kalau kamu tak lepaskan dalam masa 48 jam, kami akan hantar satu drone khas untuk rumah Netanyahu. Kata Abdullah Gül. Semua ahli parlimen Turki, semua sombong. Jadi memang kisah dia takut. Bisa lain sebenarnya pengecut. Takut. Bila dia dah pegang senjata di sini, pada kami tadi, kami duduk sini. Saya ingat lagi, kita angkat kepala dia, tengok dia. Kita renung dia.
Angkat kepala tengok dia bisa tunduk dia. Tunduk. Banyak negeri memang takut sebenarnya. Baik. Jadi, dah pendekkan cerita, dalam kapal ketika kami diserang, tiba-tiba dia tanya pegawai Mossad, pegawai intelijen, tanya pada Mahmad Zaipek. Mahmad Zaipek ni yang sebut dari itu. Mahmad siapa 6 orang berbaju putih, seluar semua putih. Baju putih tinggi 2 meter ke atas. 2 meter itu 1 meter lebih, 2 meter ke atas. Siapa dia? 6 orang bersama kau. Lepas tu Mahmad cakap dia, kan kau dah tangkap semua orang. Kan semua orang dah kena tangkap. Maka dia kata, tak ada, 6 orang tak ada. Itu ke laporan komando kamu? Ya, kami nak tahu siapa nak tolong ni. Waktu dia kata, aku tak nak. Sebab kami tak nampak. Mana ada orang pakai baju putih, skor putih. Tengah berlayar NGO kan. Kalau baju putih, e-shirt putih pun, seluarnya warna-warna. Tak ada. Dan kami tak nampak. Tapi komando nampak. Ya sebab itulah kesemua kat sini. Apabila kapal datang, perancakan mereka, ini daripada MIRO officer kita. Military intelligence kita. Kita punya intelijen kita lah dekat Washington. Sebab lepas daripada selamat tu keluar, saya dibawa oleh Datuk Anifah Aman ni. Situ Menteri Luar Negara bersama dengan Duta dan beberapa orang pegawai keselamatan negara duduk pincang. Ditanyakan saya apa yang berlaku sebab saya di hospital. Semua data ada kat saya. Waktu ditanya, waktu dia kata, kami dapat maklumat daripada Washington, kata seorang major MIBO, military intelligence. Dia kata, saya dapat maklumat, cakap kat Datuk Anifah, seperti semualah. Mereka sebenarnya nak tembak daripada kapal selam. Daripada bawah tu tembak, pergi ke kapal tu meletup dari dalam. Dan kapal tu akan tenggelam. Jadi bila kapal tenggelam, ada 700 orang dari tu tercapak ke laut, maka datang Zodiac tolong selamatkan. Jadi dia akan jadi hero. Itu perancangan Israel. Jadi mereka datang tu nak tembak daripada bawah. Jadi kapal tenggelam, jadi yang lepas tu diselamatkan. Itu perancangan ni. Tetapi saya sebut dekat dia orang. Saya kata Allah tak bagi jahit perancangan jahat dia. Kalau tak dia jadi hero. Selamatkan orang di tengah lautnya. Jadi apa berlaku? Sampai saja kita kata bot Zodiac, bot laju tu. Terus tembak. Sepatutnya dia tak tepat. Jadi yang kena pula orang Malaysia kita. Mula-mula tu kan. Jadi terus tembak. Bila bawah tembak, helikopter pun tembak. Kan? Bila helikopter tembak, dah jadi macam perang. Jadi kapal yang bawah tak boleh tembak. Kalau dia tembak, maka nampak dia yang tembak. Tapi kalau dia meletup dulu, lepas tu jatuh, barulah tak jadi. Maknanya Allah gambarkan dalam Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khair makirin. Mereka rancang buat jahat. Allah pun rancang juga buat jahat. Wallahu khairul makirin. Allah yang sebaik-baik perancang. Ya, saudara tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, yang dapat tahu, saya ni nak mewakili kita kata Pertubuhan Ansar Malaysia dan ingin sama-sama dan berada di kawasan ini untuk berkenalan, insya-Allah bersama-sama kita tolong. Sebab saya melihat bagaimana apabila kita bersatu tolong-menolong, batu-membantu, kita tingkatkan diri kita, ilmu kita, keyakinan iman kita, pahaman kita tingkatkan, mungkin sama-sama usaha ekonomi ke apalah bina-binaan, dan Allah akan beri bantuan kepada kita macam mana yang diberi bantuan di atas kapal. Saya melihat ada seorang azan waktu zuhur, anak kepada Nasyur Hasan, dia berdiri semua azan, Allahu Akbar tu. Tu azan. Israel nanti takut dengan azan. Dia ambil pistol ni secara lemah letak di kepala. Stop dia, berhenti. Jangan azan, berhenti. M16 lah, pistol lah, semua di kepala. Orang bukan Islam yang bersama-sama, bukan Islam tuan. Bukan kita kata orang Islam, orang bukan Islam, yang wartawan yang mereka ni tidak diikat. Orang Islam
Mereka pergi kepada pistol tu, senjata dia pegang pistol, letak ke kepala dia. Don't shoot, dia kata. Jangan tembak. Dia hanya nak sembahyang. Dia hanya nak sembahyang. Dia tengok sini. Kesatuan yang ada di atas kapal, kita dibayang. Sampai mereka keluar muka Islam pun bersama-sama dengan orang Islam untuk mempertahankan hak dan prinsip kemanusiaan tadi, prinsip-prinsip untuk selamatkan Gaza. Jadi saya tengok dia orang sanggup ambil pistol senjata tu letak ke kepala dia. Don't shoot. Kalau nak shoot saya. Orang ni, orang bukan Islam ni. Berani. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia saudara kita jugalah. Dengan arti kata lain, dalam menangani benda-benda tak elok ni, kita sama-sama. Sebab itulah contoh lawat yang nak mati Allah. Kita hidupkan kesasannya. Tolong menolong, kena mengenal. Jadi sebenarnya hari ini bukan ceramah tuan, perkongsian saja. Saya kongsi pengalaman sikit saja. Banyak lagi yang mungkin boleh mengalihkan mata kita. Tengok anak-anak Palestin, bagaimana walaupun gelapang, tapi mereka sanggup bersama-sama berkasih sayang. Ini semua macam-macam pengalaman, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada kesempatan kita boleh sambung lagi daripada masa-masa akan datang, insya-Allah. Saya mohon ampun, mohon maaf kepada tuan sekiranya ada tersalah tersilap dalam bercakap-cakap ini. Inilah pertama kali saya sampai ke kawasan ini, kampung ini, bercakap lah. Kalau ceramahku di Masjid Teguh Abu Bakar di Bandar Raut, itu pernah lah cerita Palestin dan sebagainya beberapa kali lah. Tadi kasih tak pernah masuk. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan salah perkenalan ni akan memberi ukhuwah, kasih sayang sama kita. Dan daripada situ mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat Allah, barakat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Aku li hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.